So dua-dua tu berfungsi ke tak? Berfungsi, dua-dua berfungsi. Dua-dua berfungsi. Maknanya brake lever kiri kanan tu untuk saya Azam daripada Jempol. motor dekat sebelah abang ni motor apa dia bang? Ini Suzuki RC100. RC100. Cerita sikit sejarah pasal motor ni. Abang beli ke ataupun mewarisi daripada sesiapa ke? Saya beli kat Cikgu Pencen lah. Cikgu Pencen. So waktu beli tu condition ni macam mana? Terbarai lah. Barai lah. Okey. Apa yang abang dah buat dekat motor ni? Okay, first kita custom dululah. Okey. Macam dia punya rim, apa semua, exhaust, kita buat overhaul balik enjin apa semua lah. Okey. Tu kita masuk cat lah. Ini rim bapak. YP bapak lah ni? YP bapak. So macam modifikasi brake disc kiri kanan tu macam mana abang buat tu? Memang saya ada bengkel kat Jempol. Okey. Memang custom sendiri lah. So dua-dua tu berfungsi ke tak? Berfungsi, dua-dua berfungsi. Dua-dua berfungsi. Maknanya brake lever kiri kanan tu untuk satu brake lah? Ya. Kalau motor clutch, dia akan masukkan kabel 2 ke 1. Sebab dia ada kelas. Sebab ni tak ada kelas. Kita nak buat lawa kan. Kita buatlah 2 pump. Satu ponsi satu ponsi satu. Okey. Tapi sedia rim belakang tu macam lain sikit. Okey, mula saya masuk rim Y. Okey. Rim Y, tu pula dapat rezeki rim ni. Saya baru sempat siapkan satu je sebab customer ramai kat bengkel. Jadi kita tak sempat nak buat dua-dua. Dua-dua ada. Okey. So buat sementara waktu pakai macam ni dulu lah. Next project lah bagi siap. Okey, ngam. Cat ni abang buat sendiri ke macam mana? Cat buat sendiri. Okay, sebab kita pun ada ambil motor, kita restore balik apa semua kat Jempol. So daripada sikit exhaust bang, exhaust apa tu? Ni exhaust pipe biasa lah. Kita order daripada Indonesian. Okay bang, so berapa banyak kos abang dah habis buat motor ni? Kos tu sebab buat sendiri kan, tak kira lah pula. Sebab hobi kan. Hobi. Kita kumpul sikit-sikit kan. Okay, kita buat kan. Okay, jadi apa lagi next project untuk motor ni? Next project mungkin lah nak usik enjin lah. Usik enjin dengan siapkan rim belakang lah. Siapkan rim belakang. Okey. Itulah nak belanja bunyi kunci pula tak bawa. Ya betul. Okey, tak apa bang. Mungkin next time kita boleh jumpa kat Jempol lah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih bang. Ya, sama. Okay.